Rokhawah, sifat dia sifat rokhawah mengalir suara. Contohnya pada huruf fa. Contohnya pada huruf fa. Kalau ba tadi tertahan rob, tahan suara. Kalau fa mengalir, kena mengalirkan suara dia sampailah masuk pada huruf yang seterusnya, huruf qaf. Okay? So kita jangan baca yaqahu, yaqahu, itu dah tertahan. Kita dengarkan terputus suara. Itu yang masukkan tertahan suara. Tapi itu yang salah. Yang betul kena mengalir. Macam mana? Yafqa. Yafqa. Dengar tak suara saya tu, huruf fa tu dia teruskan bunyi dia sampailah bertemu huruf qaf, sampai masuk pada huruf qaf. Okey? Yafqa. 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 Boleh sebut sekali? Cuba sebut sekali dengan saya. Yafqahuhu. Lagi sekali. Yafqahuhu. Yafqahuhu. Huruf fa ni pada saya mungkin tidak begitu sukar untuk kita alihkan suara. Tapi antara huruf yang saya kira antara yang sukar untuk alihkan suara ialah huruf zal, il. Kan? Dalam ni tak ada pula contoh pada huruf zal. Yang itu hurufnya mengalir suara tapi kadang-kadang ramai yang susah nak alihkan. Tertahan-tahan suara. Okay, jadi kena check balik kita punya makhraj tepat ataupun tidak. Okay.